Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumaat dan sebentar lagi insyaAllah semua muslimin akan pergi ke masjid dan menunaikan solat Jumaat secara berjemaah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada kita dan memberi pahala yang berlipat kali ganda kerana menghidupkan syariat dan syiar agama yang sangat-sangat mulia ini. So ini tazkirah. Buat tazkirah sikit hari ni insyaAllah. Cerita pasal ikhlas. Dan sebelum cerita pasal ikhlas juga. Tapi ini sambungan lagi jenis-jenis ikhlas. Ulama mengatakan bahawa ikhlas ni bukan hanya sebelum dan ketika beramal. Ikhlas juga perlu dipelihara selepas kita beramal. Maknanya even selepas amalan kita tu dah berlalu pun, kita mesti jaga ikhlas kita itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada guru kami Maulana Abdul Hamid Ishaq hafizahullah. Beliau menukilkan cerita daripada Maulana Ashraf Ali Thanwi rahimahullah, Hakimul Ummah. Kata zaman dulu ni bila orang nak pergi haji, ni kita cerita 150 tahun lepas ataupun mungkin 120 tahun lepas. Jadi bila orang nak pergi haji ni, apa yang orang akan buat? Mula-mula kan, orang tu dia akan diiring oleh satu kampung. Seorang kampung nak pergi haji, orang daripada kampung nak pergi haji, satu kampung akan iring dia sampailah dekat pintu masuk kampung ataupun dekat pintu gerbang kampung. Kemudian daripada pintu gerbang kampung tu, dia akan bersama dengan ahli keluarga terdekat akan pergi ke stesen kereta api. Kita cerita kat India. So dia orang akan pergi mungkin naik unta ke, naik keldai ke, jalan kaki ataupun apalah. Pergi ke stesen kereta api. Daripada stesen kereta api tu pergi ke Bombay, Mumbai. Pelabuhan kat sana. Kemudian daripada Bombay naik kapal. Kapal tongkang ni, kapal layar, dan cross Lautan Hindi pergi ke Lautan Arab, masuk dekat Laut Merah, kemudian berlabuh dekat Jeddah. Kemudian daripada Jeddah tu, kalau masa tu dah musim haji dah dekat, so teruslah naik unta pergi ke Mekah. Kalau mungkin musim haji lambat lagi, pergilah dulu ke Madinah yang entah berapa ratus kilometer. Kemudian daripada Madinah pula pergi ke Mekah yang mana berapa ratus kilometer, mengharungi padang pasir. Jalan tak ada, apa tak ada, jalan tar pun semua tak ada, naik unta. Dan zaman tu pula bayanglah kalau tengah ihram kan, kalau orang tu daripada Madinah pergi ke Mekah, so Zulhulaifah ni jauh. Jadi berapa hari agaknya mereka terpaksa menempuhi ihram dan segala pantang larangnya. Kemudian habis haji pula, macam tu juga benda yang sama kan, mengharungi padang pasir, pergi ke Jeddah. Daripada Jeddah naik kapal entah berapa minggu sampai balik ke pelabuhan Bombay. Kemudian daripada Bombay tu pula pergi naik kereta api pergi ke Pekan, daripada Pekan balik ke kampung. Kadang-kadang nak pergi haji ni orang spend at least tahun. Nak buat haji saja. Nak buat haji saja terpaksa menempuhi cabaran dan dugaan selama setahun. Jadi Maulana Ashraf Ali Thanwi kata ada seorang ni, dia 3 kali pernah buat haji. Bayang zaman tu 3 kali dia pernah buat haji. Jadi bila dia balik daripada haji yang ketiga tu, bayanglah banyak mana pengorbanan dia telah buat. Bila dia balik daripada haji ketiga, adalah orang datang nak ziarah Tok Lebay kan. Jadi dia pun kata dekat isteri dia, ni bawa jap kurma dengan zam-zam daripada haji yang ketiga tu. Dia nak indicate kata dia pernah pergi haji 3 kali. Jadi Maulana Ashraf Ali Thanwi kata, kerana satu ayat tu habis semua 3 pahala haji terus terbatal. Hapus terus.
bayar lah berapa tahun pengorbanan tu untuk buat 3 haji tu. Kerana satu perkataan dia nak menunjuk tu, batal terus pahala haji dia. Haji mungkin tak batal, tapi pahala haji terbatal. Ini satu peringatan lah untuk saya dan semua kan. Bahawa riak. Nak menunjuk. Menunjuk ni bukan masa tengah buat je. Menunjuk ni masa lepas dah buat pun boleh menunjuk lagi. Melawah lain. Melawah ni tak ada masalah. Semua nak bergaya. Tapi macam kalau kita nak melawar, nak kata, aku lawan kau huduh. Itu bahaya lah. Jadi masalahnya bila kita memperkecilkan orang lain. Mengebat dengan niat memperkecilkan orang lain. Itu sombong lah. So anyway, tu soalan daripada mertua saya. Jadi, apa ni? Jadi di sini saya dengar masa saya pertama kali dengar cerita tu, meremang bulu roma saya. Even makna after many years, masih lagi pahala kita, ikhlas kita boleh terbatal. Jadi ikhlas ni bukan hanya sebelum dan ketika buat, ikhlas juga perlu dijaga selepas kita buat. Sampai ke mati kita kena jaga ikhlas kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan saya, tuan-tuan dan semua, taufik untuk pelihara ikhlas kita dengan cara yang selayaknya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.